Aku rasa penat dah nak belajar. Rasa macam nak ponting je kelas. Kau ni nak janganlah ponting. Takkanlah aku seorang. Asal nak ponting? Tak tahulah, rasa macam penat sangat nak belajar. Rasa macam stres. Nak ponting, aku boleh tolong. Janganlah. Sehari je pun. Pasal takkanlah aku seorang-seorang. Ambil MC sekali ya? MC? Ya, MC apa? Kita ambil MC dekat klinik lah. Staff pula, tak payah pergi kelas. Aku tak nak lah, aku takut dah benda tu. Aku tak elok ke buat macam tu. Sehari je pun. Tak kantoi ke weh? Tak. Kalau kantoi macam mana? Takut lah. Ya, aku dah pernah try. Macam mana? Sehari je. Tak apalah weh, kau je lah ponting. Aku tak nak. Nak kasi nak? Cuma sehari je. Nanti aku fikirkan macam mana. Mengalir darahku terus gentayangan. Jumpa. Assalamualaikum doktor. Ya. Saya nak check sebab saya rasa macam saya nak demam. Awak rasa demam tu sejak bila lagi? Sejak daripada kemarin dulu. Saya macam sakit tekak nak demam lah. Okey, sekejap saya check dulu ya. Suhu awak normal je ni. Ada apa yang buatkan awak rasa sakit tu lagi? Tak tahu lah, sejak dari kemarin saya macam start pening-pening dan saya macam nak pitam. Oh. So boleh ke saya dapat MC? Suhu awak normal. Jadi MC tu tak boleh saya rasa. Tapi kalau awak nak MC, saya boleh bagi rujukan untuk kaunseling saja. Kalau untuk MC saya memang tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Boleh doktor. Tak boleh sebab pihak universiti memang tak benarkan sebab benda yang bukan illegal. Doktor ni tak apalah. Boleh ke saya nak jumpa dengan Dr. Azam? Ada masalah apa? Saya nak jumpa dengan Dr. Azam tu. Awak ada masalah apa? Sakit ke apa tu? Saya sakit. Sakit? Okay, minta IC tu. Demam ke apa? Demam. Okay. Lupa Dr. Azam yang duduk tu Okay, terima kasih. Ya, selamat datang. Ada apa yang boleh saya bantu? Saya sebenarnya demam, tapi sebelum ni saya cek tapi saya tak dapat MC. So kat sini boleh ke saya dapatkan MC? Awak ada sakit ke? Saya sebenarnya tak sakit, tapi saya nak MC, boleh ke? Boleh nak MC tapi ada manis-manis dia sikit lah. Kena bagi saya sikit lah manis-manis. Berapa tu yang doktor nak? Kalau boleh dalam 500. Okey, 500 saya rasa ada. Boleh? Ya. Okey. Bagi nama kamu? Nur. Nur ah? Okey. Nur, saya masuk sistem. Okey. Ni kamu punya MC. Okey, terima kasih. Senang betul. Peliknya doktor bagi MC dia tak check pun. Cuba check data. Dalam data pun tak ada. Aku dah check data dia. Tak ada pun yang menunjukkan dia demam ke sakit ke. Lah. Tak ada data. Cuba kau tengok. Sama, tak ada data juga. Okey baik, selamat petang semua. Jadi sebelum kita start kita punya kelas pada hari ini, saya nak ambil kehadiran dululah. Okey baik. Jadi saya tanya kat sini, Fakihah ada ke Fakihah? Fakihah ada. Okey, lepas tu Mia ada Mia? Saya. Okey baik, Mia kat belakang ada. Kemudian Ki Ziang Li ada ke? Ada di belakang. Okey. Kenapa awak gelak? Kenapa? Tak. Awak baca tak betul lah. Oh, maafkan saya tak ambil kelas Mandarin. Jadi seterusnya Muhammad Izzat. Izzat.
Okay, siap Izzat? Okay, next kita ada Fitra. Fitra ada? Okay, dan Maira ada Maira? Ada sini. Okay, dan yang terakhir sekali nama Nur. Nur. Ada? Prof, Ya saya. Nur tu tak datang hari ni. Dia pergi klinik tapi dapat MC. Sekejap. Dia sakit apa? Saya tak tahu tapi dia kirim MC kat saya bagi kat Prof. Boleh tengok MC ni? Ni Prof. Kamu pasti ni MC dia? Sure. Saya pasti. Okay. Hello, Assalamualaikum doktor. Ni saya Prof Wan. Ni doktor, saya nak bertanyakan tentang Nur. Sebab kat sini saya terima satu surat cuti yang mengatakan bahawa Nur ni tak dapat hadir ke kelas sebab daripada dia sakit katanya. Jadi saya nak tanya, betul ke pelajar yang bernama Nur ni dia ada datang ke klinik doktor? Oh. Okey. Okey, baiklah. Okey, baik. Terima kasih doktor. Maira. Awak pasti ke yang Nur ni sakit? Pasti doktor sebab saya yang teman dia pergi klinik. Sebab saya dapat information dari doktor yang dia kata Nur tak ada pula pergi klinik dia. Tapi saya yang teman dia. Tapi saya tak tahu dia sakit apa. Ke awak ada cuba sembunyikan sesuatu? Okey, tak apa. Saya akan call Nur. Hello, Assalamualaikum. Ya, kesalam Prof. Saya sedang bercakap dengan Nur ke? Ya betul. Kenapa tu? Nur, saya nak tanya ni, mana awak dapat MC ni? Saya dapat MC daripada PKU lah sebab saya check yang saya demam dekat PKU. Awak jangan tipu saya sebab saya baru call PKU tadi. Dia kata awak datang tapi dia tak bagi MC pun. Sebenarnya awak cuba jujur dengan saya. Mana awak dapat MC ni sebenarnya? Awak jujur dengan saya. Sebelum saya bawa benda ni ke atasan, baik awak mengaku. Okey, sebenarnya saya jujurlah dengan doktor. Sebenarnya saya dapatkan MC tu daripada Dr. Azam. Dan saya beli MC tu daripada dia dengan harga RM500. So sebenarnya saya tak demam pun pada hari tu. Saya cuma dapatkan MC untuk ponting kelas Prof saja. Baik. Terima kasih atas pengakuan. Okey, nanti apa-apa saya akan bagi tahu awak balik. Terima kasih. Okey, nak apa? Assalamualaikum. Salam, ya. Boleh saya duduk? Boleh sila. Ada apa ni? Saya daripada pihak keselamatan. Dekat sini saya nak bagi tahu yang ada buat aduan tentang anda memasukkan MC daripada pihak. Tak ada. Boleh saya tahu atas nama siapa? Atas nama Nur. Nur, sekejap. Oh, tak ada. Ya, dia memang datang untuk ambil MC tapi saya memang tak bagi. Boleh saya tengok? Tapi aduan daripada pihak tertentu, saya dapat yang awak bagi MC tipu. Oh, saya memang tak bagi. Dia memang minta tapi saya memang tolak sebab saya tahu integriti. Okey, tak apa kalau macam tu saya jalankan siasatan seterusnya. Baik, terima kasih. Cari rahasia yang tak terlihat bagaimana. Assalamualaikum. Ya. Okey, saya daripada pihak keselamatan. Awak Dr. Azam? Ya, saya Dr. Azam. Kenapa? Okey, saya dapat aduan yang awak memasukkan MC daripada pihak tertentu. Bila tu saya memasukkan MC? Pada 20 hari bulan. 20 hari bulan. Saya ada 2 patient. Tapi kenapa awak nak tuduh saya bagi MC palsu? Apa bukti-bukti awak? Sebab saya dapat aduan daripada pihak universiti yang Dr. Azam bagi MC palsu. So, kalau awak tak ada bukti dekat sini, boleh saya tengok CCTV. CCTV saya rosak. Okey, tak apa. Saya buat siasatan seterusnya. Okay.